yang akan dilakukan oleh pasukan RTW. Tenangan Fairuz Abdul Rahman. Mudah saja kedarapan Najib Muhammad Noor. Terus saja sepak bola. Lepas kali ini Hafiz Sudin baik sekali leg drive. Berjaya juga untuk beliau mendapatkan try pertama perlawanan seawal minit kedua. Hasil larian daripada tengah padang. Walaupun dengan asakan pertahanan yang cukup baik daripada Faizal Mat Tahir, belum lagi berjaya untuk menghentikan larian beliau untuk try pertama Royal Town Warriors. Side step menyewaskan Nazri Fitri sebelum satu hands off dan juga leg drive yang cukup baik untuk menumpaskan pertahanan terakhir PPTD itu untuk try pertama. Ini juga adalah perlawanan ulangan separuh akhir Korporat Super Rugby 2024, di mana dalam perlawanan itu PPTD Patriots berjaya menumpaskan pasukan MBDK Royal Town Warriors dengan perbezaan satu mata sahaja untuk membawa mereka ke pentas final. Dan kali ini mudah saja untuk Fairuz Abdul Rahman, dua mata berjaya dilakukan, mata maksimum untuk try pertama perlawanan. Bola ditolak terus Faizal Ismail dengan satu larian walaupun diapit dengan asakan pertahanan Zarif Afendi. Terus saja pick and go dimainkan, tidak berjaya. Tauf Muhammad Najib dengan tackle kemas. Muhammad Syafiai pula kali ini dengan asakan. Raja Ismail jauh mengeluarkan dan terus saja mudah untuk Fairuz Abdul Rahman melakukan drop kick untuk 3 mata bagi pasukan MBDK Royal Town Warriors. Drop goal kick daripada Fairuz Abdul Rahman, pemain pengalaman, untuk memberi keselesaan selepas asakan bertubi-tubi dan diletakkan sebagai winger dan juga Farid Fauzi bertindak sebagai stand-off pasukan. Dan kali ini Lokman Hakim menghantar kapal kemas, larian terus diatur, tackle kemas daripada Fairuz Abdul Rahman. Jackal yang dilakukan itu tidak berjaya. Scrappy ball, play on kata pengadil Sofian Azhari, menanti di bahagian luar. Adanya lepas Sofian kali ini kepada Lokman Hakim. Lantaran masuk ke dalam semula Zulkifli Azmi. Penalti untuk pasukan PPTD. Kesalahan dikesan, not rolling away. Dan terus saja pantas diambil Nazri Fitri kepada Sofian Azhari. Dan terus saja ada terjunan. Belum lagi pengesahan try dilakukan. Bincang seketika bersama-sama pembantu pengadil Azfan di sebelah sana. Panggil kedua-dua buah kapten. Dan try disahkan. Kemas tangkapan Muhammad Syafiai. Bola dikeluarkan kepada Umar Rishad berhadapan dengan Hakim Ramli. Leg drive yang baik daripada Umar Rishad. Masih lagi kali ini Muhammad Fatih pula dengan asakan beliau. Mencari Alif Haikal.
Sedikit saja lagi diperlukan RTW untuk mencari try kedua mereka. Umar Rishad tidak bersorangan saja. Masih lagi Umar Rishad lepas leg drive yang baik. Pick and go daripada Danish Haikal sedikit tinggi. Lagi gerakan diatur Muhammad Syafiq pula. Fauzi pendek kepada Omar. Pendek kepada Farid Fauzi, kepada Hafiz Sudin ataupun Halim sebenarnya. Side step Halim masuk ke dalam. Dibantu dengan sokongan Hakim Abu Hassan. Lagi gerakan RTW berjaya ataupun tidak. Try dan terjunan try daripada Danish Haikal bin Syahizam. Untuk try kedua bagi pasukan MBDK Royal Town Warriors. Dilihatkan fasa yang begitu banyak dimainkan oleh pemain RTW. Dan akhirnya disudahkan pick and go terakhir itu oleh Syaikal walaupun di asal. Mudah kali ini untuk Fairuz Abdul Rahman cari dua mata tambahan. Mata ke-17 memberi sedikit keselesaan. 12 mata di hadapan penalti untuk pasukan PPTD dan terus Nazrin Fitri dalam cubaan beliau sepakat penalti untuk mencari 3 mata bagi pasukan beliau. Jarak lebih kurang 30 meter ini. Kita tahu keupayaan kaki beliau untuk melakukan tendangan. Mudah untuk Nazrin Fitri. 3 mata buat PPTD untuk merapatkan jurang. Di belakang dengan 9 mata sahaja ketika ini. Dalam perlawanan ini memasuki minit ke-35. Berbaki 5 minit sahaja lagi untuk kita tamatkan aksi separuh masa yang pertama. Juga dibawa masuk untuk memperkuat jentera forward PPTD di separuh masa yang kedua ini. Dengan jarak lebih kurang 24 meter daripada tiang pos. 3 mata yang dicari daripada tendangan Nazrin Fitri. Mudah untuk Nazrin Fitri. Mata ke-11 buat pasukan PPTD. Merapatkan lagi jurang mata. 6 mata ketinggalan buat PPTD Patriot. Tendangan menakjubkan daripada Nazrin Fitri. 3 mata berharga berjaya dihasilkan menerusi tendangan ini. Begitu tinggi. Namun lurus memasuki kawasan dengan jarak yang dekat. Dalam kawasan 22 meter sahaja. Lurus untuk Fairuz Abdul Rahman. Mata ke-20. Kembali meletakkan RTW 6 mata di hadapan mendahului PPTD Patriots. Lencongan yang baik sebenarnya. Berjaya memasuki majlis daripada kaki Nazrin Fitri. Sekali lagi mendapatkan 3 mata buat pasukan PPTD. Bertepis belakang umpanan. Ada tendangan.
Jam di tangan pengadil sudah pun cukup 40 minit separuh masa yang kedua. Dan sedikit masalah teknikal di masa kami. Tiupan usaha panjang daripada pengadil Amaruddin untuk menamatkan aksi ini. Kemenangan buat pasukan MBDK Royal Town Warriors, menumpaskan PPTD Patriots.